Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So untuk video kali ni kita ada sambungan dah. Sebelum ni kita dah check untuk timetable A. Next kita akan check lagi macam ni banyak sangat kosong ni kan. So kita check dulu. Macam biasa SOP dia sama je. Tengok ID dia, pergi dekat schedule, personal schedule. Tengok betul tak 233 ni, pastikan tarikh sama 1 hari bulan sampai 30 hari bulan 5. Kita search. Bila dah keluar je, tengok 1 hari bulan 5 ni dia timetable C. Okay, ataupun ada cara lain, klik kat sini. Kita hover kat sini. Dia tulis pukul 23 sampai pukul 11 sampai pukul 7.30. So ini memang jadual dia. Okay, ni semua memang jadual dia. Alright, so bila dah confirm betul macam ni, kita pergi dekat dia punya ni lah, attendant ni tadi pergi dekat transaction. Betul tak ada datang. So kita ambil 1 hari bulan sampai 1 hari bulan, sebab kita nak spesifik kan 233. Kita search Cik Roslan. Okay, ada 7.30 ni. Oh lupa, sebab dia cross day, kita kena ada lebihkan hari lah. Kita search. So sebab C kan masuk pukul 11, keluar pukul 7.30. Tengok dia macam lari juga macam ni. So maybe saya tak tahu, kita ambil pattern kan. Kita ambil sampai 4 hari bulan, yang ni kita anjakkan sampai 29 hari bulan. Kita search. Okay, baru dari sini kita boleh tengok lah untuk attendance time dia. Kita ambil 29. Okay, dia check in sini, check out 7.30. So ni cantik je. Check in sini 7.30. Check in sini ni macam ni, ada maybe dia OT lah, saya tak pasti. So maybe dia OT, sebab tu jadual dia tak keluar dekat sini tak keluar. Ataupun kita maybe boleh ambil seminggu terus macam ni, 29 sampai 29 hari bulan 5. Kita search. Okay, awal-awal ni Encik Roslan tengok cantik je, 22 7.30. Ini tak dapat detect. Kenapa? Kejap lagi kita check 30 hari bulan 4 30 hari bulan 4 30 hari bulan 4 ada tak sini? 30 hari bulan 4. Okay, dia masuk 21 is pukul 9 lebih. Sebab tu dia tak detect. Sebab kita punya rule, mana kita punya rule punya jadual, kita tengok attendant, jadual timetable kita untuk C, ERTC ni dia 22 sampai 23. Ini pula datang, maybe datang awal. Mana tadi ni ni pula maybe datang awal untuk 30 hari bulan 4. 30 hari bulan 4 dia datang pukul apa? Ni 34 dia datang pukul 9 dan 20 pukul 9.30 dah sampai. So sebab tu dia tak detect. So ni ok. So dia masuk 22. Ini pula dia masuk, dia keluar lewat lah. Sepatut balik 7.30 ni sampai pukul 1. So benda sama juga. Kalau kita nak ubah, kita kena ubah jadual. Contoh C sebab dia check in awal 23, sebelum ni 22. So maybe nak 120 minit. Okay, yang ni pula after work. Kita buat sama macam video tu, cukup 8 jam setengah. Okay, klik ok. So kita dah ubah ERT jadual kat sini. Secara automatiknya kita akan kena pergi dekat manual calculate. Nak calculate semua boleh, ataupun yang terlibat saja pun boleh. Klik attendant, calculate So ni tarikh yang terlibat lah. Tapi sebabkan tadi kita ambil sampai sini, boleh je ambil 2 bulan terus. Calculate. Right, calculate. Selepas calculate, kita akan pergi dekat dia punya jadual ni lah monthly attendance report, monthly punch. Pastikan ni dan refresh. Okay,
baru dia punya ni cantik. Okay, itu saja untuk video kali ini. Sekian, terima kasih.